Assalamualaikum, jumpa kita lagi. Saya lah ni ada dekat Seberang Jaya, Pulau Pinang. Pasal apa? Nak sambil tengok rayan kat sini macam mana. Okey, jom kita pergi review tengok. Assalamualaikum. Dia ni kat Seberang Jaya. Tengok lori punya besar tu. Macam mana rayan ni daripada mana? Balik pulau. Semua balik pulau. Mana cerita sikit kan? Buah mana? Ni mana? Ni semua ni ambaknya. Buah kahwin semua ni? Ni kahwin. Ni si merah. Ni sakura si merah. Si merah. Ni raya batu. Yang ni di sebelah. Oh, di sebelah, okey. Yang ni 15 hijau. Okey. Kulit hijau ke kacang hijau? 15 hijau. 15 Cakgo. 15 hijau. 15 hijau. Dia macam di 15. Okey. Kumpul si merah. Ni kumpul. Mozzarella cheese. Oh, mozzarella cheese. Okey, mana? Labu holo. Ni labu. Yang ni si merah. Okey. Yang ni kunyit. Yang ni duri hitam. Oh, ni black thorn ni. Duri hitam. Musangking mana? Habis dah? Okey. Hak yang hujung ni? Ini kampung. Ni semua kampung. Ini kampung special lah. Kampung balik pulau. Ya, antara kampung terpilih, hak tak terpilih semua bagi orang lain dah. Oh. Dia sendiri. Kampung terpilih. Kampung hak terpilih. Makna kata apa yang special? Ada isi kuning, rasa semua memang padu lah. Sebab nak jadi sendiri. Itu dia. Ni makna pokok sendiri ya? Pajak. Pajak? Macam pokok sendiri lah no. Tahu pokok. Ni. Walaupun kampung tapi padu punya. Ni si kuning nak orang kuning. Kampung sekilo berapa? 15 ni. 15. Tapi tengok buah dia besar-besar tu. Same jenis besar-besar tu. Ni pula harga macam mana? Yang ni semua, kahwin ni semua 20 lah sekilo. Ambak kiang ke. 15 ke. Ni Datuk Nina pun. Semua sekilo 20. Buah kahwin semua 20. Buah kahwin semua 20. Termasuk ni sekali? Yang ni 30. Ni lain sikit. Yang ni 40. Ni 30. Ni 40. Ya, duri hitam. Black thorn tadi tu? Ya. Dia saiz apa ni? Saiz B ke A? Dia ikut saiz A pun besar-besar pun ni. Cuma dia buah ni dia ada rintik sikit tapi tak rosak. Kulit dia tak lawa kan. Nak export tak boleh. Okey. Nak hantar tak boleh. Dia jual sendiri. Kalau yang elok mau hantar jual. Okey. Hantar KL. Kulit sikit-sikit ni tu. Dia tak rosak pun. Dia main kulit je. Kulit saja. Depan tak kon selimpak. Buah memang saiz cantik-cantik nampak tu. Mustang tu. Ni semua kahwin. Fok sorry. Mustang lo. Kampung. Fok sorry. Tapi kampung terpilih lah. Pakcik, yang kita ambil Ford, kita spray. Pilih sebiji. Hak yang lemak mana nak makan sini? Lemak mana? Dia tahu. Bagi dia pilih sendiri. Dia lemak mana? Ni lalu kalau nak pilih buah macam mana? Bagi petua sikit. Pilih buah tu. Buah balik pulau ni. Dia dah ada dia punya kod sendiri lah. Okey. Kita nak cerita pun tak boleh. Macam ni sakura. Dia macam isi dia macam black thorn. Kuning nak orange tak? Okey. Kalau cara orang tak tahu lah nak pilih buah rayan, bau ke macam mana kan? Kena goncang. Kalau goncang tu dia masak bau tu wanginya. Dia ada bau dia wangi. Kalau bau pahit tu yang Cina duk cari pahit, yang bau dia pahit, dia bau dia wangi dia. Ada bau wangi, ada bau pahit sikit-sikit. Kalau bau biasa, manis biasa tu dia bau dia tak tajam dia kata biasa. Kalau yang nak cari bau pahit tu, ya. Dia kena cari bawah macam ni. Jadi dia bau macam black thorn tak? Ni sapura. Asal black thorn ni kahwin-kahwin rasa sangkut dengan ni tak? Apa ni kelun tadi sapura? Sakura. Dia warna isi dia kalau bentuk buah dia. Betul macam black thorn. Dia macam black thorn. Tu. Sapura ke sakura? Sakura. Buah kat pulau yang ada buah ni. Ya. Tu kita kena rasa tu hari ni. Sakura. Isi kuning ke putih ni? Kuning. Ni cuma di balik pulau ada? Ya. Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Saya dekat Seberang Jaya ni. Pasal apa?
nak berkenal durian kahwin balik pulau. Ni jenis apa? Sapura. Sekilo 20 je. Isi kuning. Dia kata yang cuma ada apa ni kelur ni di balik pulau Main terasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Memang lemak. Tuh, tengok tu. Isi kuning lembut ni tu. Melekat lemak lah. Ni sekilo lebih sikit ni dalam RM26. Ni di Ruitah kilo 40 tu. Oh. Buah fresh macam ni memang sedap makan lah. Oh, kalau isi lemak manis pula tu, memang makan puas lah. Okey lah, sampai sini dulu video makan durian kita petang ni. Kita jumpa di lain video. Kalau ada salah dan silap tu, maaf lah. Assalamualaikum.